Bayangkan apabila simpanan terakhir yang ada terpaksa dilaburkan bukan untuk berkembang tapi untuk bertahan. Ya, inilah yang dilalui oleh Puan Aisyah Rahman, founder Aisyah Rahman Advisory yang bersama hampir 2 tahun bersama dengan Funnel Evo. Ketika itu, bisnes hampir ditutup, simpanan semakin berkurang dan harapan terasa semakin tipis. Pengurusan staf tak teratur, cash flow selalu tak cukup. Setiap bulan, komitmen terus berjalan walaupun hasil tak seberapa. Beliau bukan tak berusaha, cuma terasa seperti bergerak tanpa arah yang jelas. Di saat berada di titik paling rendah, Puan Aisyah sedar satu perkara. Kadang-kadang yang paling berani bukan untuk terus melawai, tapi berhenti seketika untuk memilih arah yang betul. Dengan dorongan suami, beliau membuat satu keputusan kecil yang memberi kesan besar. Mencari bimbingan, mencari sistem dan memberi peluang kepada diri sendiri untuk belajar semula. Walaupun ada rasa ragu-ragu, langkah itu menjadi permulaan kepada perubahan yang sebenar. Sedikit demi sedikit, Puan Aisyah mula menyusun semula bisnes dan diri selepas bersama dalam mastermind di Funnel Evo. Selepas setahun, Alhamdulillah beliau mula upgrade ke bimbingan lebih rapat iaitu President dan kini berada di President Prime. Di sini, beliau belajar membina sistem, memimpin dengan lebih tenang dan belajar melihat bisnes sebagai amanah yang perlu dibesarkan dengan ilmu dan kesabaran. Hari ini, bisnes berjalan dengan lebih tersusun, lebih stabil, jualan mencecah 7 angka dan tim pun mula berkembang. Dan yang paling bermakna sekali, beliau kini melangkah dengan keyakinan dan kejelasan. Kisah ini bukan tentang risiko semata-mata. Ia tentang keberanian untuk melabur simpanan terakhir kepada ilmu, bimbingan demi perubahan diri anda.